Saya Tori. Saya Najibah. Ini adalah kisah era kami. Sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan makna. Sebagai pemimpin, saya tahu setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk setiap individu yang saya pimpin. Kepimpinan bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi tentang memberikan hati, kepercayaan dan memberi ruang untuk orang lain berkembang. Setiap keputusan yang kami buat adalah untuk kesejahteraan bersama, dan setiap cabaran yang datang kami hadapi bersama. Namun, kepimpinan ini tidak sempurna. Ada banyak masa ketika saya merasa lelah, ragu dan terfikir, adakah saya cukup baik untuk memimpin? Saya tahu saya tidak selalu dapat memenuhi harapan semua orang. Tetapi di setiap kesilapan, saya belajar untuk bangkit. Dan dalam setiap kegagalan, saya menemukan kekuatan untuk terus berjuang, walaupun kadang-kadang itu terasa amat sukar. Dalam perjalanan ini, saya menyadari bahawa kepimpinan bukan tentang mencari pujian atau kedudukan, tetapi tentang bagaimana kita mampu memberi impak yang mendalam kepada orang di sekitar kita. Setiap individu dalam pasukan ini mempunyai cerita dan impian mereka sendiri. Sebagai pemimpin, tugas saya adalah untuk memberi mereka harapan. Dan walaupun saya mungkin tidak selalu dapat memberi segala yang mereka inginkan, saya berusaha untuk memberi mereka yang terbaik. Kini, saat ini datang juga waktu untuk saya melepaskan tanggungjawab ini. Ia bukan sesuatu yang mudah. Hati saya berat kerana saya tahu ada banyak perkara yang masih belum sempurna. Banyak yang masih saya mahu capai bersama anda semua. Tetapi saya percaya kepimpinan ini bukan milik saya seorang. Ia adalah milik kita semua. Setiap seorang yang telah memberikan hati dan tenaga mereka tanpa mengira waktu dan kesulitan. Kini, saat ini datang juga waktu untuk saya melepaskan tanggungjawab ini. Ia bukan sesuatu yang mudah. Hati saya berat kerana saya tahu ada banyak perkara yang masih belum sempurna. Banyak yang masih saya mahu capai bersama anda semua. Tetapi saya percaya kepimpinan ini bukan milik saya seorang. Ia adalah milik kita semua. Setiap seorang yang telah memberikan hati dan tenaga mereka tanpa mengira waktu dan kesulitan. Ba, bangun subuh. Ba, Ma, bangun subuh. Bangun subuh. Isha, diorang tak bangun ni. Hah? Tiba bangun. Ma, bangun, Ma. Bangun. Najibah, dengar tak? Tidur macam ada bunyi-bunyi. Jom kita tengok. Tapi tidak pula. Alah, jomlah kita tengok je. Jom. 저희는 여러분께 드리는 게 아닙니다. 여러분들에게 기회를 드리는 겁니다. 나와. 자, 그럼 여기 왜 다시 또? 이 게임을 만든 놈들. Tengok apa tu? Squid Game Season 2. Season 2 dah keluar? Nak tengok? Emang? Alah. Mbak sini. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap pengorbanan, untuk setiap senyuman, untuk setiap usaha yang diberikan.
Kepimpinan ini bukan hanya tentang apa yang saya capai, tetapi tentang apa yang kita capai bersama. Dan untuk itu, saya berasa sangat bersyukur. Saya akan selalu mengingati setiap detik, setiap memori yang telah kita bina bersama. Dan walaupun saya akan melangkah pergi, kisah ini, kenangan ini akan sentiasa ada dalam hati saya. Saya berharap walaupun perpisahan ini datang, semangat ini akan terus hidup dalam diri kita semua. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berusaha dan jangan pernah berhenti memimpin dengan hati. Teruskan legasi ini, teruskan membawa api semangat yang telah kita bina bersama. Inilah kisah kepimpinan kami, kisah yang tidak akan pernah dilupakan. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night. Kalau masuk dalam lambat tu memang kita orang telah kena. Saya biro teknikal, mestilah setiap pagi ramai orang cari saya. Saya biro disiplin, mestilah saya kena kecam. Kami biro logistik, mestilah kami banyak. Kami biro rondaan, mestilah kami jaga orang yang baik. Saya MT BKP, mestilah saya suka kerja saya. Saya MT, mestilah nampak saya sahabat saya pening. Kami MT BKP, mestilah kami saya BKP. Orang 3 orang masuk. Ke toilet. Domnya. Tak ada lagi. Ya, cuba kira. Korang dah buat berapa dong? 1, 2, 3. Betul. Jangan banyak lah kena tahu sebenarnya. Okey. Salah. Tak dengan kakak ke? Tak. Sini, kita tembuskan ni. Bila Awak tahu skor screen tu dan tak? Atau tahu?